pasien kena tunjuk demo kau nak. Wow. Hi guys, welcome back to my channel. So untuk this episode of vlog, I'm going to be taking you guys to 2 days of my weekends. So basically hari Sabtu dan Ahad apa yang I buat, because this week I akan keluar-keluar sikit as compared to normal week. Selalunya normal week I memang akan stay kat rumah je, duduk dengan my sister. Hari ni first activity kita Sabtu adalah kita datang Melaka and lawat Kasih. And right now kita dah sampai sekolah Kasih. So we will be spending time with Kasih for few hours, and I also nak bagi barang Kasih yang I beli from Shopee sebab dia request. So let's see how it goes for today. So kita orang datang 2 biji kereta. Dahsyat kan? Yang ni dari tempat lain, yang ni dari tempat lain. So kita bersama dengan Toce. Lama tak jumpa Toce. Sibuklah sabotage. Sorry tu Kasih minta beg ni, tapi sebenarnya beg ni macam agak kecil tau. Betul ke ni hang nak? Macam kecil. Tak apalah, okey je. Macam ni, tak apa. Yang ni hang guna untuk santai-santai prep ke apa. Nanti bagi link lain, pilih yang besar sikit. Faham tak? Pilih yang besar sikit. So first kali kita ada kitchen. Yang ni memang yang dia nak. Berapa kek sekarang? Tak tahu. Ini tak tahu. Ada stiker. Stiker. Stiker lagi. And then ada stiker lagi. Lagi. Lepas tu ada kitchen pin yang ni. Oh, siaran. Kak boleh banyak. Yang ni dia kena buka dulu. Tada. Dia ada banyak gila cats yang comel-comel. Ni blushing. Apa lagi yang tak sampai sih? Sebab dia ada lagi yang on the way kot. Kan? Okay, so Kasih dah dapat barang-barang yang dia nak. Kebanyakannya warna biru. Sebab kenapa Kasih pilih warna biru? Sebab? Biru Elsa. Sebab dia minat Elsa yang cerita Frozen tu. Tu ni Syekh. Time. So ini sebenarnya strawberry shortcake lah. Kan? Actually dengan beg ni dia comel. Cuma beg ni dia agak small. Tapi dia muat lah letak buku teks. Cuma dia pendek. Ni comelnya. Ni sama macam gila. Comel gila. Ni. Ya doh. Kasih yang boleh lekat kat buku kawan hang tu. Kalau habis Kak yang beli lagi. Kak Ain pun ada Kak Ain punya juga. Sebiji. Kak Ain beli 2 set. Macam tiktok masak. Apa tu? So kita makan ayam. Ya. Hello. Tak apa, ni je. Kasih dah makan kan? Tapi Kak Ain nak show Asyik lah. Sekejap lagi. Boleh. Wah, comel lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Terima kasih. Mana? Besar-besar. Macam spoiler yang korang makan sekali. Macam Mana Zain tu, sumpah. Sumpah. Ya tu. Sumpah. Teresa belajar merah B. Ya. Susah gila. Tengoklah banyak-banyak sekali pun kan. Overtouch, off-touch. Macam Dia ada scrum, apa tu? scrambled egg. Macam dia ajar banyak kali tau. Tapi saya tak faham pun. Dia serius tengok orang lain banyak kali kan. Dia ni yang perempuan-perempuan main Macam akan banyak gelak kan? 7 lawan 7. Macam banyak gelak kan? Asyik gelak tapi mana ada asyik gelak sangat. Asyik boleh tahan gelak macam tu. Tiba-tiba asyik kena tunjuk demo, faham tak? So, Kakak. Patut kasih sebab. Asyik buat lah apa yang dia suruh. Betul tak? Jaga cuba tunjuk kita. Jaga cuba tunjuk. Dia kan bola kan. Suruh campak, lari, campak. Lari, Kasih nampak, kasih lari lah. maksudnya campak, tak cepat. Dapat. Oh, cikgu. So guys, sekarang ni Kasih nak hiaskan my iPad dengan stiker-stiker kucing yang meme ni. So kita akan tengok kreativiti dia lah. Sebab kalau bagi saya memang tak reti lah kreatif ni. Macam Kak Ain, saya kerja kalau Kak Ain sepijik Kak Ain macam muka Ain kan macam marah kan. So macam Kak Ain tengah period sekarang. So tolong fikir dulu sebelum bercakap. Nampaklah. 1 hour later.
So, kita nak check in Airbnb. Ada minimarket. Kita akan stay dekat sini. Assalamualaikum. Tolong ambil kunci jap. So, ada ruang tamu. And then, jom kita tengok bilik dia. Oh, banyak toilet lah. So, this is the first room. Alright. And the first room ni, dia punya view. Jom kita check. Besar gila dia punya langsir. Wow, literally view of Melaka yang nampak laut. Dekat belah sana sebenarnya ada laut tau, tapi kena zoom in sikit. So this is the first room. And dekat room ni kita ada toilet. Dekat depan ni pun ada another toilet. So kita air berebut. Wow. Sini ada the second room. This is for the boys. The boys tak payah view lah. Duduk je sini. Ada tempat penyangkut. Ada tuala. Oh, tengok tu. Rumah apa tu? Cantiknya. Wish, serius macam English style sangat-sangat. Belah sini ada few stuff, which is ada lion and also bags, and ada table untuk makan. And dekat sini ada peti ais. Okay. Peti ais normal lah. Ada freezer and ada peti ais biasa. And then ada tempat masak, ada kettle, ada microwave, ada pinggan, cawan and all. Ada sink. And yeah, this is like mini kitchen vibe. And kita juga ada washing machine and balcony sikit. And rumah orang lain. So we are going to be staying here for one night. And esok pagi awal-awal lagi kita akan pergi jumpa kasih. And untuk malam ni kita juga akan pergi somewhere. And I'm so excited to go. Sebab dah macam lama gila tak explore Melaka. So yeah, muka pun dah berminyak. And now I'm going to pause the vlog here. So please stay tuned to tonight's activity. Okay guys, so now we are heading to dinner. I'm with everyone. Hello. We are just going out. So malam ni basically rasanya kita orang makan dinner je kot. Oh, jalan-jalan lah. Oh, dan ada jalan-jalan sikit. Tapi jom kita tengok apa jalan-jalannya. Jom kita tengok malam makan apa. Tapi kalau macam mood saya macam nak makan nasi goreng kemasin. Dapat pula teh o ais. No. Kurang manis. No sugar. Teh o ais. Teh o kosong. Teh o ais. Memang sedap. Oh, dekat luar ni kan dia macam ada satu building ni yang macam agak aneh. Tapi somehow cantik. Itu bangunan apa? Dia macam bercahaya biru and ada macam corak-corak lautan. So dekat bawah ni as you guys can see, kita memang ada swimming pool, kita ada court, ada playground dekat belah sana. Dekat belah sana tu ada playground actually. Nampak? So basically kita orang pergi jalan and kita orang parking dekat area Molten Village, or you guys can Google The Shore Hotel and then you guys can parking somewhere around there. Kat sini juga yang paid parking version macam ni. Selamat. And boleh bayar guna Touch 'n Go je. So it's quite safe. And ada juga kedai-kedai kat belakang tu. So you guys boleh parking free kalau malam. Kalau siang kena bayar lah. Kejap. Okay guys. So my mum cakap dalam rumah tu memang rumah orang duduk. Jadi tempat macam tempat pelancongan orang tengok sebagai rumah lama Melaka. Tapi orang tu suka tak kalau orang tengok rumah dia? Wait a minute. So guys, maybe kita tak boleh nak bayangkan lagi. Comelnya. Cik tengok tu guys. Ada orang naik boat ni. Kita boleh bye-bye fam. Bye-bye dia orang. Tada! Ini kita dah dekat sebelah rumah tadi tu yang I shoot daripada jauh. So cantik kan? Dia punya vibe tu memang vibe kampung-kampung-ish. Ini memang rumah daripada zaman dulu punya design ni. Wow, so dekat sini also ada cafe. Yang ni EY Cafe. Operated macam rumah punya design. Wow. Oh, banyak lagi lah. Kampung ni besar tu. I serious tak expect. Okay guys, kat sini pun dia banyak homestay. Macam you guys nampak, ini adalah homestay yang you guys boleh duduk. You guys can search it up, Kampung Morton. Ada boat lalu. Wah, kita rakam dia, rakam kita.
macam vibe tau sebenarnya kalau duduk homestay kat sini. Sebab macam betul-betul depan sungai ni. Alright, one thing. Betul-betul depan sungai. And also dia punya tempat makan sangatlah walkable. And banyak, so you guys tak payah pening-pening untuk pilih. So dekat sini as I said, banyak kedai makan, tak payah pening-pening. Of course banyak yang halal. Kita ada air terjun. Kita ada water tangsur dekat sini. So now kita dekat Yunus Cafe, ada juga Yunus Homestay. Angkelong. Man, Jadi macam pakcik je. Hang pakcik. Pakcik. Mama sejuk dah. baik kosong dulu. Alamak. Dia terkena nasi. Pinggan. Tak, pinggan terkena straw. Ya. Macam Adam. Tak sejuk ke tak? Bukan nak terkencing ke? Sejuk sebenarnya. Kipas. Ha, ni kipas jam. Tak, pakai kipas. So, we ordered fries untuk appetizer. Okay, tapi ini rupa dia sekarang. Not bad. Adam? Rasa kentang. Apa yang ada dalam kentang tu tak? Tapi yalah, expectation tak sampai lagi. Ni mungkin macam expectation. So, saya order nasi goreng ikan masin, tambah telur and also sepatutnya ada sambal belacan tau. Tak sampai pun. Okay. So, jom kita tengok. Betul tak extra spicy? Nasi goreng dia pun semua buffet sikit. Ini nak nasi goreng buffet sikit. Tak, ada pun nak buat nasi goreng tak Oh. Tapi yang ada buat tu buat rasa dia lari. Oh, memang pedas. Macam motor kau ni pedas. Pedas. Pedas dia memang menepati cita rasa. Just finish our dinner and honestly it's fine. It's not that good but untuk kenyang-kenyang tu okay lah. Maybe like 4/10. Kentang tu carry lah. Kentang tu yang sedap. Like kentang tu and also my food not bad. But total all untuk kesemua sekali dalam 4/10 lah. Morning guys, so this is a new day and pagi ni kita akan try this pop mie that I bought from Padang, Indonesia. So kita tengok view waktu siang since I'm alone. So let's see lah apa yang ada dekat sekeliling ni. We can actually look a bit better daripada semalam sebab sekarang ni dah siang. And itu rumah yang cantik guys. Yang I beritahu you guys semalam. Tengok tu. Oh my god, dia punya style tu memang English style, cantiknya. Bumbu. In Indonesia we call it as bumbu. Okay, cantik. Dah beli macam ni. Okay guys, so abang saya baru balik daripada beli Pak Gembus ni. Pak Gembus ayam gepuk. Wih, ayam dia sedap. Oh, this one ni. Wih, kopis goreng. So kita dapat ayam gepuk Pak Gembus. Kenapa macam tak pernah makan ayam gepuk Pak Gembus? Tada! Ayam gepuk ni dia sedap kan sebab sambal dia. Tapi dia lagi sedap kalau crispy macam ni. Asyik kena makan yang ori je. Nak yang crispy juga kan? Sedap. Dia sedap tu. Yang ni ke yang selalu makan? Korang selalu beli ni lah. Korang selalu beli ayam yang ni kan ayam yang original? Crispy ni eh. Kita tak ada betul. Cuba yang nampak dalam pack tu ada tulis tu. Banyak sangat ni. Kita jalan dalam. Adik saya beli topoki. Tu kita rasa. Bismillah. Mai dah sini air. Kasih cepat. Sana. Guys, mak saya cakap ni durian IOI. Wow. Macam lama tak pakai durian ni. Belilah kena makan durian lah. Tahun ni tak makan durian lagi? Tadi kau nampak bijak sikit. Perlu ke nampak bijak? Godam. Wow. Dah. Wish ni macam ni. Kena muka. Takut aku
Kita mau buat. Ni baru betul. Dia punya kuning cantik tu. Ni betul-betul tersembunyi. Nak keluarkan macam ni? Congkil dia ke? Kampung sedap tak? Macam tak macam pelik Tengok kecil punya Yang pegang kulit dia. Oh. Asyik lah. 45 kan? Mau beli yang dalam beg Cuma dah kereta. semua tu RM70. Lepas tu dia pergi pun tak mau beg dah, ada dalam kereta, tak mau kat punggung lagi. Okay guys, so kita kena hantar kasih segera sebab kalau tak kasih kena demerit. And Adam akan settlekan kasih and kita orang yang lain akan balik ke Rawang. Basically kita orang naik 2 kereta pun sebab Adam kerja outstation dekat Johor. So I think that's all for this vlog. Bye sikit sih. Nanti kita jumpa bulan 9 lah Bulan 8 kalau sempat kita jumpa. Kalau tak sempat kita jumpa bulan 9 waktu cuti sekolah. Asyik mana sini je? Sebelum Asyik balik. Bye. Jumpa lagi nanti. Tapi kasih enjoy tak? Jumpa kita orang 2 hari berturut-turut. Terlalu enjoy, terlalu best, terlalu happy. Memang best terbest. Okay guys, so dia dah cakap best. Itu sahaja. Kita jumpa lagi on the next vlog. Bye-bye.